Assalamualaikum, hello everybody, welcome back to Ali Naga channel. So untuk kali ni kita nak react kepada satu music video yang bertajuk Aku Klasik ada So basically music video ni adalah daripada Haikal Farid dan juga upload di a few YouTube channel juga daripada New Southern Record Malaysia dan juga Jungle School Gombak Malaysia. Untuk hampa yang mungkin kali pertama dekat channel Ali Naga, hai, aku Ali Naga, aku merupakan seorang videographer dan editor, dan reaction aku akan lebih komen daripada sudut-sudut technical in terms of shot, composition, editing, all that good stuff. And yeah, without further ado, let's get right into the video. New Southern Records. Okay. Jika benar kau ingin bersamaku, selamilah dahulu asal usul dan keturunanku, kerana pada adat dan warisan itulah terletak nilai diriku. Alright. Okay. Wow. Wow. Okay. Sedap vokal dia. Wih, ada gajah. Wait, what? Okay, set. Ada beberapa benda yang lain macam dalam music video kali ni. Okay, so basically kita start off dengan satu establishing shot, lelaki dengan perempuan ni. So aku rasa mereka dua ni mungkin dilamun cinta basically kan. Tapi benda yang aku nak highlight adalah mana dia. Okay, this shot. Straight off the back, I can tell that this is AI. Okay, don't get me wrong, shot dia memang lawa, memang cantik. Sebab dia nak represent zaman dulu kala punya kan, kampung-kampung semua tu kan. Agak susah lah nak dapat shot-shot. Mungkin ada tempat-tempat orang asli yang macam dia shoot tadi tu. Tapi ya, untuk establish shot ni aku rasa ni AI. Kalau aku tak salah lah, nampak macam AI lah kan. Lepas tu dia ada satu transition ni. Nampak tak transition dia? So basically dia ada satu transition counter clockwise aku tak tahu. Dan terus masuk kepada Haikal Farid menyanyi. Ya, tapi aku tak sure dia shot kat mana. Tapi ya, kat sini kita nampak memang kampung lah. Maybe kampung orang asli lah kan dia shoot ni di waktu senja. Lepas tu kat sini kita ada shot gajah kat belakang dia. Is it real or is it AI? Aku rasa AI. Aku diberitahu bahawa music video ni memang ada mix AI sikit lah. So kita kena pandai detect mana satu betul, mana satu AI. Dia campur. Dia bukan 100% AI, dia bukan 100% non-AI, dia mix. So yeah. Lepas tu yang ni. Okay, kita ada burung parrot dekat atas bahu dia. Ya, tapi kalau AI impresif juga ah. Okay, aku tahu burung tu nampak AI. Tapi the fact that mereka boleh gabung dalam satu shot burung AI and orang tu real. Style lah. Okay, aku tak sure lah dari segi storyline wise. Mungkin lelaki ni dah jatuh cinta dengan seorang perempuan kampung ni, perempuan tu. And benda yang aku perasan adalah dia punya transition.
Ya, kat sini dia dah pakai satu transition. Aku tak tahu ni transition apa. Dia macam apa, whip right punya transition, tapi dia ada sedikit lain macam punya effect lah. So, and I tak tahu, aku rasa macam terlalu banyak transition dekat sini. Sub satu, dia tunjuk shot perempuan ni. Sub dua untuk close up. Ya, tu tiga, nampak? Ada tiga transition yang sama, and aku rasa dia terlalu kerap. Sejujurnya aku rasa bila dia dah fokus dekat this wide shot and dia nak close up kepada perempuan tu kan, sejujurnya aku rasa there's no transition needed there. You can just buat straight cut untuk perempuan tu punya close up. Sebab bila letak tiga transition ni terlalu dekat to each other, I'm feeling like nampak terlalu kerap sangat. Okay, terlalu dekat sangat. Sub, sub lagi, sub. Perempuan ni sedih ke? Okay, ada kucing in the frame kat situ. Balik slipper. Wow. Okay, aku suka depa tunjuk like culture dekat kampung ni kan. Apa cara macam depa macam merewang sama-sama. Lepas tu ada aktiviti budak-budak balik slipper kat belakang tu. Sekejap. Aku nak tengok asal budak balik slipper tu. Wait a second. Apa perasan tak apa yang aku perasan? Okay, budak ni balik slipper. Lepas tu slipper tu macam hilang. Weh, takkan background ni AI kot? Oh my god, tengok slipper tu hilang. Weh, biar betul background ni AI. Ni AI ke? Alah, tengok budak-budak tu lompat. Something weird is going around ya. Sudah. Aku dah tak sure dah mana satu AI, mana satu betul ni. Lepas tu ya, one more thing. Okay, this transition. Okay, basically transition yang sama, cuma different direction. Tadi left to right, sekarang bottom to top ataupun down to bottom. And aku rasa macam transition pun macam terlalu kerap and very fast. Okay, dia ada banyak shot kat sini tau. Kadang kita pun tak perasan sebab dia bercampur dengan transition tu kan. Sub. Aku dah tak boleh percaya mata aku dah sekarang ni. Mana satu AI, mana satu tak? Apa ni? Haikal kamera. Wow. Weish. Okay, so dalam music video ni dia ada a few shot yang menunjukkan macam satu kamera POV daripada Haikal ni sendiri. So aku tak sure
Mungkin just dia nak tunjuk momen-momen dia bersama penduduk kampung kat sini. Lepas tu kita ada satu shot. Okay, aku lupa ada bunga ni, dia panggil bunga apa kan yang duk bertebang kat depan kamera sekarang ni. Yeah, I think we can tell that itu adalah, tak sure lah AI ke tak, tapi basically it's not in the original footage. Depa add in benda tu, okay? Yang efek bunga terbang-terbang ni is not real. Okay, ada lagi. Wait, look. Sorry, aku terpaksa pause. Nampak tak belakang tu? Kamera aku tak fokus. Nampak tak belakang tu? Weh, ada badak sumbu weh. Rhinoceros. God damn. Weh, memang kampung dia pun macam ni ya? Tiba-tiba ada badak sumbu. Weh, tak bahaya ke budak-budak main kat situ ada badak sumbu kat belakang? Weh, straight off the bat, Rhinoceros tu memang tangkap attention aku. Teruslah berdansa, tak usah kau. Oh, kita ada behind the scene, bloopers. Aku nak tengok badak sumbu tu betul ke kat situ. Menu apa hari ni? Tu. Oh ni. Menu apa hari ni? Satu. Bawa beg besar. Mana ni? So yeah, itulah dia music video daripada Haikal Farid, iaitu Aku Klasik Uish, kali ni punya music video lain macam sikit ya. Okay, kat mana aku nak start dulu? Basically aku rasa in terms of storyline kat sini aku nampak sikit mungkin lelaki ni dia datang ke kampung ni, tiba-tiba dia masuk untuk belajar dia punya culture, pasal budaya, sama lah culture dengan budaya kan. Tapi ya, dia join the community lah, kampung punya community. Lepas tu dia buat kawan dengan burung parrot, dengan rhinoceros. Lepas tu dia, aku rasa sebab dia buat semua ni sebab dia minat dengan perempuan dekat kampung ni. That's why dia buat semua benda ni, untuk spend time dengan perempuan ni apa semua kan. Itu apa yang aku faham lah. Other than that, in terms of video wise, sangat menakutkan. Bukan sangat menakutkan, sorry, maksud aku adalah style dia adalah gabungan AI dan juga real life footage. I think benda tu jarang lah orang buat. Sebenarnya kalau AI memang the whole shot ataupun the whole scene tu adalah AI. Real footage. Tapi ini aku perasan dalam satu shot ada yang real, ada yang AI. So it's very dahsyat lah diorang mampu buat benda tu and nak blend in both of the element together. And I think it's a very good effort. Aku tak kata dia perfect, tapi it's a good effort. Okay, it's a good effort. So yeah, macam mana? Adakah in the future kita dapat saksikan banyak lagi music video yang macam ni, gabungan AI mix dalam satu scene yang sama, shot yang sama? Man, I think we just have to wait, sebab sekarang ni AI dah makin padu kan. So yeah, so apa pendapat hampa pasal music video ni? Hampa boleh komen dekat bawah, and hampa juga boleh cadang untuk what music video should I react to next. And yeah, kalau hampa suka video macam ni, don't forget to like, share, subscribe, hit that notification bell and all that good stuff. And I will see you in the next one. Ciao.